boleh ya. Boleh tak? Boleh. Kita pun tak mesti. Nanti kita Bagi saya menang lagi satu. Itu sebenarnya. Kenapalah buat dekat dengan PMU ni? Dekat sangat. Baru tutup. Sebelum ni dia open. Ya. La ilaha illallah. Right, saya datang meninjau taman permainan yang ada beberapa perkara concern kita. Pertama, dah uzur terlalu lama. Yang kedua, you tengok kat sini dia hampir dengan PMU sangat bahayalah untuk kanak-kanak. So kita bercadang, cadangan yang diberikan pada saya tadi untuk kita bukanlah pindah kawasan ni, kita tutup teruslah sebab dia agak bahaya untuk kanak-kanak. Dan kita pindahkan di kawasan depan kabin tu tadi. Dan saya minta juga pengurus untuk hanya bukan kita pindahkan, tetapi kita jadikan kawasan tu nanti pusat tumpuan untuk penduduk, dan dia bukan hanya taman permainan, dicantikkan lagi dengan taman komuniti. Itu permintaan saya lah kepada pengurus lah, insyaAllah. Jadi sambil anak-anak bermain, ibu bapa boleh memantau pergerakan mereka dan insyaAllah memastikan keselamatan mereka juga. Jadi insyaAllah tak lama lagi lah kita dah luluskan dah 50,000. Alright.